Malaysia dilanda banjir teruk pada hari ini adalah disebabkan bala orang-orang yang buat loan dengan bank. Jika anda orang yang terbabit dengan riba, tidak berhenti dan tidak bertaubat, maka bukan sekadar hujan, tapi bala yang lebih dahsyat akan terus melanda Malaysia seperti tsunami dan gempa bumi. Jadi kepada korang, dengarkan video ini sampai habis jika anda orang-orang yang takutkan Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu, jemput dulu bersilaturahim dengan aku, dengan korang tekan tombol tambah di sebelah kanan ini. InsyaAllah, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dah bagi warning lama dah dekat kita ni sebagai manusia. Kita ni rakus. Bila pembangunan menghapuskan tanah dan pokok-pokok, bumi akan membalas. Hari ini kita tengok sendiri, hujan tak berhenti-henti. Air naik tanpa sempat kita bersedia. Rumah hanyut, kereta tenggelam. Rakyat jadi panik, hilang tempat tinggal. Tapi persoalannya, kenapa banjir makin teruk? Kenapa setiap tahun makin menjadi-jadi? Jawapannya bukan sekadar cuaca. Jawapannya berada dalam kehidupan kita hari ini yang penuh dengan riba. Jadi, pembangunan ni dia adalah satu lambang kerakusan dan melakukan kerosakan yang manusia sendiri cipta. Seperti pembenih hujan dibuat setiap hari dekat langit tu kan. Dengan laluan-laluan jet membuat chemtrail supaya hujan lebat berlaku. Atau mudah faham, ini adalah sistem hub yang dilakukan oleh orang-orang atasan yang ada banyak kepentingan peribadi. Allah dah bagi kita ni amaran yang sangat jelas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerosakan di atas muka bumi dan juga di lautan adalah dari tangan-tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Korang perhatikan ayat ini. Bukan sebab hujan, bukan sebab cuaca, tapi kerana tangan-tangan kita sendiri, manusia ni. Kita sendiri yang buka pintu bala. Semua pembangunan dan teknologi ini asasnya adalah riba. Asas kepada riba. Sebab tu semua projek-projek pembangunan memerlukan pinjaman dari bank Yahudi. Bila riba menjadi budaya, bila pemerintah menghalalkan riba, bila rakyat sibuk berlumba-lumba membina pembangunan demi keuntungan, apa yang hilang? Pokok hilang. Hutan hilang. Bumi yang sepatutnya menyerap air tak jadi. Hilang. Berubah menjadi konkrit keras yang tak serap apa-apa. Ramai orang tanya, apa kena-mengena riba dengan banjir? Macam ni, korang fahamkan betul-betul. Zaman Nabi Nuh AS terjadi banjir besar adalah disebabkan pembangunan dan teknologi yang sangat pesat. Disebabkan usia-usia mereka ni ketika itu sangat panjang, beribu tahun. Maka pembangunan pun begitu pesat dan sangat maju. Sehingga dunia ini dijadikan syurga bagi manusia. Jadi, di waktu ini, usia kita ni semua pendek-pendek. Tapi kemajuan dan pembangunan kita boleh begitu pesat sebab puncanya adalah loan riba. Yang mudah untuk dilanggan oleh manusia. Yang tak mampu, memiliki terus boleh memiliki dengan cara berhutang. Riba melahirkan nafsu yang tamak haloba. Apabila riba ini jadi subur, manusia jadi gila keuntungan. Tamak ini melahirkan pembangunan tanpa iman. Bukit ditarah, gunung ditebuk, hutan ditebang. Apabila hutan hilang, bumi hilang sifat menyerap. Air hujan turun pun tanah tak serap. Terus melimpah jadi banjir besar. Riba merosakkan ekosistem sosial. Apabila pemerintah melakukan pembangunan dengan pinjaman loan riba dengan Bank Dunia, maka rakyat akan dibeban dengan hutang dalam bentuk cukai. Tekanan hidup makin meningkat, pembangunan terus dipaksa walaupun bumi tak mampu untuk menanggung beban. Akhirnya riba, tamak, pembangunan yang rakus, bumi rosak, gunung-gunung ditarah, pokok-pokok ditebang dan berlakulah banjir pada hari ini. Ini dinamakan change reaction yang orang ramai tak nampak. Allah jadikan bumi dengan sistem yang sempurna. Sifat tanah akan serap air. Pokok pegang tanah dan tahan air. Hutan stabilkan ekosistem. Sungai laluan air semula jadi. Tetapi bila kita tak jaga alam yang Allah ciptakan ini untuk kita jaga elok-elok, maka berlakulah hutan diganti dengan projek kondominium.
Sungai akan disempitkan. Bukit akan ditarah demi pembangunan. Paya ditimbus jadi kawasan perumahan. Maka air pun tiada tempat untuk pergi. Sebab itu hari ini hujan sehari, banjir sebulan. Korang yang menonton video ini, banjir bukan sekadar fenomena alam. Ini wake up call dari Allah Azza wa Jalla. Bala bukan semestinya petir dan gempa bumi. Kadang-kadang bala datang dalam bentuk air yang menenggelamkan harta-harta kita, memisahkan keluarga dan meruntuhkan hidup kita. Selagi riba berjalan, selagi pembangunan rakus diteruskan, selagi kita tak kembali kepada ajaran Allah, bala akan terus turun. Sebab itu dosa besar ini dahsyat. Tak pernah ada dosa yang Allah kata, aku isytihar perang kepada orang yang buat riba. Masalah hari ini bukan sahaja seorang yang buat riba. Company pun buat riba, malah negara kita juga buat riba. So semua dari kita dalam bahaya kalau kita tidak buat pencegahan mulai pada hari ini. Allahu Akbar. Ya Allah, ampunkanlah kami semua, ya Allah. Kalau video ini membuka hati korang, follow akaun ini sekarang. Kita sama-sama belajar, sama-sama berubah, sama-sama kita hidup ikut sunnah, ikut ajaran Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga Allah Azza wa Jalla lindungi keluarga kita semua. Amin. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.